Nice. Allah, Zam. Allah. Pening. Dia lagi makan. Masuk. Tak ada dah. Dah meninggal lah abang dia. Jatuh. Uncle lah ambil. Uncle bagi buaya tadi. Pelan. Nice. Stop. Boleh dengan anak boleh? Boleh. Jadi kita bincang-bincang sikit. Buaya Perak. Terima kasih datang Melaka. Jangan marah. Jangan marah saya. Saya mau sapu daun saja. Sekejap bang, saya panggil sekejap. Takut dia lekat je. Okay. Ni buta kanan. Sekejap, saya panggil sekejap. Saya hantar ni dulu. Okey. Yang ni celik kiri. Tu. Tu nampak. Sip. Sip. Boleh? Sangkut tu sip. Sip. Hai. Dari mana? Dari Johor. Datang seorang ni ke apa? Datang dengan ibu. Mana ibunya? Ibu dekat kedai. Nak satu gambar. Boleh. Jom. Buaya. Boleh. Dari mana? Daripada Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Buaya rembah bosku. Kejap lagi ada show tau. Join us sekali. Okey, insyaAllah. Jangan balik dulu. Okay, jalan-jalan dulu 3.30 check in sini balik. Ini pun salah satu buaya. Jom. Masuk dalam pondok. Silakan puan. Tuan, silakan. 3 orang lagi. Ni awak dengan adik awak. Awak ajak mama. Farisha dengan abang. Boleh? Buaya. Jom. Kenang-kenangan. Jom. Alhamdulillah. Mantap. Terima kasih tau datang. Doakan uncle ya. Mama nak balik dah mamanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Doakan uncle ya. Ada rezeki datang lagi tau. Terima kasih tak ya? Baik. Ada rezeki datang lagi ya. Okey, wifi. Datang. Terima kasih banyak. Boleh sampai pukul 6. Jadilah buaya. Buatlah apa skill nak buat. Okey bang, sila bang. Duduk dalam. Duduk dalam dulu. Awak dengan adik awak. Okey, stay sini. Silakan. Silakan. Awak dengan mama. Nombor yang diberikan akan dibekalkan satu ayam. Ayam tu untuk buaya makan, bukan untuk awak makan ya. Ini kita akan mancing buaya ikut turutan. Setiap nombor boleh mewakili seorang kanak-kanak atau 2 orang kanak-kanak, seorang dewasa atau dewasa dan kanak-kanak. Proses ni ambil masa sikit. Kadang-kadang buaya saya buat hal. Buaya nombor 1 mana? Buaya nombor 1. Buaya nombor 1 akan jadi eksperimen kita. Dia selamat. Kita semua selamat. Oh, handsome. Pelan. Nice. Allah, Zam. Allah. Pening. Sebab saya kau blok jalan, Zam. Uncle semua nak balik, Zam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tanggal, seorang-seorang. Ini aku pula. Jom. Siapa nak bagi buaya makan? Let's go. Masuk dulu. Rehat dulu. Silakan. Abangnya. Ayahnya. Silakan. Masuk belakang. Awak adik-beradik? Al-Kursi. Okey, silakan. Masuk belakang. Belakang. Jatuh lah. Kau punya apa? Jatuh. Uncle ambil. Uncle bagi buaya nanti. Dia lagi makan. Tak ada dah. Dah meninggal lah abang dia. Tinggal kena tekan buaya ke tak? Sakit 2. Dua lah. Sam. Hello. Hi
princess. Can you step down? Thank you. Anak-anak semua hati-hati ya. Tembok jangan. Sebab kadang-kadang tak perasan tahu-tahu dah sampai bawah. Dia berjalan je. Oh. Okay, panggil dia. Yang ni dia akan melantun tau. Sit. Oh. Okay bang, let's go. Baik bang. Belakang air. Jom. Siapa nak bagi buaya makan? 12 orang yang terawal. Awak dengan adik awak Okay, sila. Kita utamakan anak-anak kecil. Kita bagi budak dulu. Okey. Mana yang paling anak sekali kat sini? Mana anak? Paling yang ni yang paling anak silakan. Setiap hari orang lain. Terima kasih. Boleh dengan anak boleh? Boleh. Jadi kita bincang-bincang sikit. Abah, pergi bagi makan kawan abah. Kawan makan kawan. Tak ada bang. Kalau abah nak, abah nombor 7. Boleh silakan, tuan. Last one. Jangan sampai saya pilih ya. Alhamdulillah kita dah ada buaya seradi. Silakan. Angka pinjam boleh? Yang mana panas tu? Mari sini, panas. Setiap nombor kita akan makan 1 ayam. Atau seorang dewasa atau dewasa dan kanak-kanak. Boleh. Ini mana kata tak boleh bertiga, tak boleh berempat. Khas untuk anak-anak buaya uncle. Ada siapa-siapa takut tinggi? Takut air? Takut buaya? Ya. Kakak buaya okey. Kakak buaya abang. Bapak buaya okey bapaknya. Mantap. Okey, ngam. Jom buaya-buaya semua kita naik atas. Jom, anak-anak. Let's go. Lagi. Jom. Balik. Bapak yang berselit. Anak. Abah sana, Abah. Abah saya escort. Sebab Abah saya ikut. Abah kepada buaya. Buaya darat. Abah nak bagi makan kawan-kawannya. Okey, ikut awak. Awak megang macam mana? Peace. Okey, peace. Buaya, buat bola buaya. Macam ni. Muka buaya. Terima kasih banyak-banyak tuan. Ada rezeki datang lagi. Buat give me back uncle please. Kuat. Dalam. Ya. Jom. Doakan uncle tau. Terima kasih bang. Malam dia hidup. Siang dia dipatung. Alhamdulillah. Terima kasih datang. Hari ni tak ada persembahan apa-apa bang? Ada last tadi pukul 3.30. Kita galan lah. Ada buaya makan buaya tadi. Jadi. Selamat bercuti. Baik, bang. Buaya Perak. Terima kasih datang Melaka. Kita akan bagi makan buaya yang besar tu. Dan dari sini mungkin tak nampak. Jom kita jalan pelan-pelan supaya lebih dekat. Ya bang. Daripada tepi bahaya. Sit. Kontrol. Alright. Frankus. Ya. Jom. Alhamdulillah. Jom. Okay, peace. Terima kasih. Ya, 3.30. Belum lagi selesai. 3.30 kat sini. Di mana ni buaya? Saya Buaya Terengganu. Buaya Terengganu. Alhamdulillah. Dia ni minat buaya. Pelik kan? Pelik tak pelik Mungkin sebab tu dia dapat kau bang. Kuda jantan kuda betina ada perbezaan kalau tengkorak. Selebihnya sama. Cumanya kuda jantan dia ada taring ataupun siung. Kuda betina tak ada. Uncle bagi awak rasa tekanan rahang dia. Awak letak tangan awak macam ni. Uncle ajar awak malu je sebenarnya kau tak nak. Mana yang ada jam ni? Okey. Pelan-pelan Uncle letak. Kalau sakit cakap Uncle angkat. Boleh lepas. Uncle boleh lepas.
Boleh? Buaya dah makan jam. Habis, mana jam ni? Ada tak jam? Jam ada lagi. Boleh tak uncle lepaskan pelan-pelan tau? Sekejap. Okey. Lama. Saya tahan sikit lah. Boleh. Dari mana bang? Boleh Jawang, Selangor. Buaya Selangor. Terima kasih. Abang kat TikTok. Terima kasih. Ni korang semua ni datang daripada Awang kan ni? Kejap lagi 3.30 dia bagi buaya makan. Bawa ni budak-budak ni semua boleh bagi makan ni. Serius. Ya, lagi satu. Kuat ya. Seronok tak? Seronok kan? Nanti lagi datang lagi ya. Bye-bye. Doakan uncle kat sini. Assalamualaikum. Jom. Kenang-kenangan. Jom. Kat mana saya? Sinilah. Awak Situ. Boleh saya masuk. Siap. Alright. Kak Som. Marah. Jangan marah-marah Kak Som. Jangan marah-marah Kak Som. Kak Som. Lawa gincu Kak Som. Satu 81. Lembar jarum masuk. 1 2 lari. Okey, buka. Sudah buka. Hujan bos. Ya, Tito. Awak yang kakak share. Alamak. Ya tak. Tutup pet. Buat getah keluar.